Tuan-tuan, zaman ni kita dah tak tahu mana betul, mana salah. Yang salah orang kata betul zaman sekarang, tuan-tuan. Yang betul orang kata salah zaman ni. Zaman ni, tuan-tuan. Dan orang dah tak tahu apa nak buat. Zaman inilah kalau kita lihat apa yang Nabi sebut tentang hadis fitan, malu itu diangkat oleh Allah. Tuan-tuan tengok di media masa apa yang berlaku. Apa yang berlaku kepada masyarakat Islam sekarang. Tidak ada malu pada mereka, daripada golongan remaja sehinggalah golongan orang-orang tua. Bagaimana fitnah berlaku di kalangan alim ulama, bagaimana fitnah berlaku di kalangan masyarakat biasa. Zaman inilah zaman yang Nabi kata penuh dengan fitnah itu sendiri. Hatta untuk kita beramal dengan agama ini penuh dengan ujian. Dan orang tidak menyangkakan perkara yang dia buat salah itu adalah betul, perkara yang dia buat betul itu adalah salah.